Di California, adik-beradik kembar David dan Jennifer menghabiskan hari mereka dengan sangat berbeza. Jennifer adalah seorang gadis yang popular dan terus bertarikh dengan mana-mana lelaki yang dia mahukan. Sementara itu, David agak malu dan menatapnya dari jauh sementara hanya membayangkan bercakap dengannya. Dia suka menghabiskan malamnya di rumah menonton sitkom hitam dan putih dari 50-an yang dipanggil Pleasantville di mana dia dapat membaca setiap baris dialog dari ingatan. Kadang-kadang dia menghampiri ibunya yang bercerai yang berdebat dengan ayahnya tentang jagaan, tetapi Daud hanya muncul jumlah TV dan bukannya menawarkan sokongan. Pada waktu petang selepas ibu mereka hilang, Jennifer ingin menonton konsert dengan tarikh masuknya dan David mahu menonton Pleasantville Marathon. Kembar melawan kawalan jauh, yang jatuh ke lantai dan pecah. Tiba-tiba bel pintu berdering dan Jennifer menjawabnya, hanya untuk mencari seorang pembaik yang mendakwa telah datang untuk TV yang patah. Jennifer membiarkannya sambil tertanya-tanya bagaimana dia tahu jika tiada siapa yang memanggilnya dan memerhatikan van lama. Ketika lightning bermula di luar, pembaik pulih mengeluarkan jauh-jauh untuk memberi kepada David, mengatakan yang satu ini mempunyai sedikit lebih oomph. Dalam perjalanannya, komen repairman mengenai tarikh Jennifer tidak menjelaskan bagaimana dia tahu sama ada. Selepas itu David menghidupkan televisyen menggunakan jauh yang pelik. Dia dan Jennifer mula berjuang sekali lagi pada masa yang sama bahawa kedua-dua remaja di Pleasantville juga melawan sebuah buku. Tiba-tiba bersinar jauh dan kembar diangkut ke televisyen. Mereka kini menjadi sebahagian daripada dunia hitam dan putih, dan juga pakaian dan rambut mereka telah berubah untuk memadankan watak-watak. Pada masa itu George, bapa dari siri ini, mengingatkan mereka sudah tiba masanya untuk sekolah. Nampaknya kembar telah benar-benar mengambil tempat adik-beradik siri dan watak-watak lain bahkan memanggil mereka dengan nama-nama fiksyen. Pembaikan TV muncul dan memberitahu Jennifer dan David bahawa mereka adalah keajaiban dan ini berlaku terima kasih kepada pengetahuan ensiklopedia David tentang siri ini. Dia juga menunjukkan kepada mereka bahawa di dunia mereka, tarikh Jennifer tiba di rumah tetapi meninggalkan ketika tidak ada yang menjawab, menghina dia. The Twins menuntut untuk dibawa balik, tetapi pembaikan itu tersinggung kerana mereka tidak menghargai hadiahnya dan hilang. Selepas mereka menyembunyikan jarak jauh, Ibu Betty memaksa kembar untuk sarapan pagi, yang besar dan penuh dengan makanan berminyak. Kemudian kembar pergi ke sekolah, dan David mengiktiraf semua watak dari siri ini. Jennifer mula terkejut, jadi David menegaskan bahawa mereka perlu bermain bersama sehingga pembaik kembali. Tiba-tiba truk kebakaran muncul dan sekumpulan 5 ahli bomba keluar, tetapi mereka hanya di sini untuk mendapatkan kucing keluar dari pokok. Sebagai Jennifer mengadu tentang keadaan itu, seorang pelajar sekolah tinggi bernama Skip berkata hai kepadanya. Jennifer segera menyukainya dan kini berharap untuk pergi ke sekolah. Kemudian dalam kelas geografi, guru memberitahu pelajar tentang beberapa jalan di bandar. Jennifer bertanya apa yang ada di luar Pleasantville, mengelirukan orang lain. Guru hanya menjawab bahawa akhir Main Street hanya permulaan lagi. Sementara itu, David mengamalkan pasukan bola keranjang. Dia pernah menjadi buruk di sukan, tetapi sekarang dia boleh mendarat setiap lemparan tanpa masalah. Semua orang dalam skor pasukan setiap kali juga, mengesahkan tempat ini berjalan di logik TV. Kemudian langkau mendekati David untuk bertanya sama ada dia harus bertanya kepada Jennifer. David mengiktiraf ini sebagai permulaan episod, dan memberitahu Skip bahawa dia harus menunggu. Skip kecewa dan gagal menembak seterusnya, meninggalkan semua orang terkejut. Menyedari membuat keputusan luar aksara boleh merosakkan dunia ini, David bergegas untuk memberitahu Jennifer untuk keluar dengan Skip. Sebagai balasan Jennifer berkongsi betapa peliknya hari itu, semua buku kosong, dan ketika dia cuba menyalakan tisu api, ia tidak terbakar. Ini menjelaskan mengapa ahli bomba hanya menyelamatkan kucing di sini. Pada masa itu kawan-kawan yang terkejut Jennifer datang untuk memberitahunya bahawa Skip merancang untuk memintanya keluar dan memberinya pinnya, dan Jennifer akhirnya bersetuju untuk bermain bersama. Kemudian di rumah, pakaian Jennifer untuk tarikhnya dengan Skip dan komen mengenai pakaian konservatif. Daud memberitahu dia untuk tidak bimbang kerana orang tidak mendapat nakal di dunia ini, yang mengecewakannya. Selepas itu David bergegas ke tugasnya di kedai soda, di mana dia disambut oleh bosnya Bill. Sejak David terlambat, Bill berkata dia terus mengelap kaunter tanpa mengetahui apa yang perlu dilakukan seterusnya. Daud membuatnya berhenti dan menjelaskan bahawa rang undang-undang boleh membuat kentang goreng walaupun David belum meletakkan tuala itu lagi.
Pada waktu petang, kedai soda mengisi dengan remaja, termasuk Skip dan Jennifer pada tarikh mereka. Skip mahu mengambil sesuatu dengan perlahan dan gugup tentang memegang tangan, yang membosankan Jennifer begitu banyak sehingga dia pergi ke bilik mandi untuk berehat. Untuk mengejutkannya, tidak ada tandas. Rakan-rakannya tidak lama lagi muncul dan menunjukkan kegembiraan terhadap Jennifer mungkin berakhir di lorong kekasih dengan Skip. Sekarang dia tahu tentang tempat itu, Jennifer kembali ke meja dan memberitahu Skip untuk membawanya ke sana. Pasangan itu meninggalkan kereta Skip dan David segera meneka niat nakal kakaknya, jadi dia cuba menghentikannya untuk tidak berhasil. Di Lovers Lane, Jennifer mencecah Skip yang sangat gugup dan meyakinkannya untuk melakukan yang kotor. Skip sangat keliru kerana tubuhnya tidak pernah berkelakuan seperti itu sebelum ini, jadi Jennifer harus menjelaskannya normal dan akhirnya berjaya memberinya kali pertama. Sementara itu, rang undang-undang muncul di rumah David untuk memberitahunya bahawa dia menutup kedai itu sendiri, yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Rang undang-undang mula berkongsi betapa bangga dia menjadi spontan untuk perubahan, tetapi dia membeku ketika Betty berlalu dan berkata hai. Sudah jelas mereka berdua tertarik antara satu sama lain. Kemudian Skip jatuh Jennifer di rumahnya dan David bimbang tentang bagaimana perubahan dia kelihatan. Ketika dia pergi, Skip terkejut melihat mawar di taman sebenarnya merah. Keesokan harinya, David mencari pembaikan di televisyen tetapi tidak menemui apa-apa kecuali saluran cuaca, yang selalu melaporkan cuaca yang baik. Kemudian semasa latihan bola keranjang, David melihat Skip memberitahu rakan sepasukannya tentang perkara yang dilakukannya dengan Jennifer. Kemudian apabila mereka membuang bola, semua orang merindui. Bimbang, David pergi ke Jennifer dan memberitahunya bahawa dia mengacaukan alam semesta ini, namun Jennifer menunjukkan penduduk tempatan tidak benar-benar gembira sebelum ini. Pada masa itu seorang gadis berlalu dengan meniup busi gelembung yang sebenarnya merah jambu, yang bermaksud idea Jennifer menyebar. Tidak lama kemudian berpuluh-puluh pasangan berakhir di Lovers Lane untuk mendapatkan kotor. Ini perlahan menyebabkan perkara di bandar berubah, pasukan bola keranjang semakin teruk di bola keranjang, kedai perabot mula menjual katil double, dan lebih banyak orang mula melihat warna di sana-sini. David terus mencari televisyen untuk pembaik pulih tanpa sia-sia. Suatu malam di kedai soda, David menyedari bahawa remaja lebih dibebaskan daripada sebelumnya, secara terbuka mencium dan mendengar rock and roll. Dia juga mendapati Bill bersembunyi di belakang kaunter kerana dia kehabisan asa bogus dan dia mengalami krisis eksistensi untuk membenci pekerjaannya. David menegaskan bahawa orang tidak boleh selalu menyukai apa yang mereka lakukan, dan Bill menunjukkan bahawa itu sangat sedih. Dia juga mengakui bahawa masa kegemarannya tahun adalah Christmas kerana dia dapat melukis mural dengan perkara yang berbeza. Kemudian dia mengeluarkan buku foto dan menunjukkan David semua mural yang dia telah dicat, yang agak baik. Sementara itu di barbershop, George dan kawan-kawannya membincangkan fakta bahawa pasukan bola keranjang telah kalah. Tetapi ketika Datuk Bandar Bob datang, dia memberitahu mereka yang mustahil kerana pasukan bola keranjang tidak pernah kalah. Di rumah, Betty dan rakannya bermain kad. Salah seorang wanita bercakap tentang anak perempuannya yang lidahnya menjadi merah jambu dan bagaimana warna telah merebak ke bibirnya. Seorang wanita lain mengatakan bahawa dia melihat sebuah kereta hijau di hadapan kedai ais krim. Semasa Betty mendengar, dia mengambil kadnya dan terkejut melihat bahawa mereka mempunyai warna. Kemudian pada waktu petang, Betty bertanya kepada Jennifer apa yang berlaku di Lovers Lane, jadi Jennifer harus mengajarnya tentang burung dan lebah. Betty tidak boleh percaya apa yang dia dengar dan mengatakan George tidak akan melakukan apa-apa seperti itu, jadi Jennifer mengajarnya bagaimana untuk melakukannya dengan hanya tangannya. Beberapa saat kemudian ketika George berada di tempat tidur, Betty menarik mandi dan mengikuti arahan Jennifer. Dia suka sensasi dan ketika dia sampai ke klimaksnya, bilik mandi mendapat warna penuh dan pokok di luar lampu di atas api. Melihat ini, David berjalan ke stesen kebakaran yang berteriak, api, tetapi tidak ada anggota bomba yang bertindak balas. Jadi David berkata, kucing, sebaliknya. Para bomba bergegas ke rumah David, tetapi mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan api, jadi David merebut hos dari truk dan mengeluarkan api sementara jiran-jiran keluar untuk menonton. Keesokan harinya, David menerima pingat untuk kepahlawanannya. Selepas majlis itu, Margaret memberi hadiah kepada dia beberapa kukis buatan sendiri, yang mengejutkan David kerana dalam siri itu dia suka orang lain.
Dalam perjalanan ke kedai soda, David melihat pasangan mencium dan kedua-duanya benar-benar berwarna-warni sekarang. Di dalamnya, dia mendapati lebih banyak remaja yang berwarna-warni mendengar jazz, tetapi mereka semua membeku apabila mereka melihat David. Mereka ingin tahu bagaimana Daud tahu bagaimana untuk memadamkan api, jadi dia mengatakan bahawa itulah yang dilakukan oleh ahli bomba di tempat yang dia hidup. Kumpulan itu kemudian bertanya di mana dia tinggal dan aneh ketika dia mengatakan bahawa dia tinggal di luar Pleasantville. Daud mula menceritakan kisah-kisah dunia luar dan remaja mengingati sebutan sungai di Huckleberry Finn yang dia keluar. Buku ini tidak kosong lagi, jadi Jennifer menjelaskan bahawa ketika dia menceritakan plot novel itu kepada yang lain, halaman yang diisi. Namun ia berhenti di tengah-tengah kerana dia tidak pernah menyelesaikannya. Remaja meminta Daud untuk memberitahu mereka bagaimana novel itu berakhir, dan apabila dia berbuat demikian, halaman lain juga mengisi. Teruja, remaja mengeluarkan lebih banyak buku dan David mengisi mereka semua. Tidak lama kemudian, barisan remaja di perpustakaan ingin menyemak lebih banyak buku. Lelaki di barbershop mula bimbang tentang semua perubahan dalam tradisi mereka. Bob tidak suka di mana perkara-perkara yang berlaku sama ada, jadi dia melawat George untuk membantah perkara. Perkara seperti katil double dan orang yang berhenti pekerjaan. Kemudian Bob menjemputnya untuk menjadi ahli Dewan Perniagaan Pleasantville dan George dengan senang hati bersetuju. Untuk meraihkan, George memanggil Betty untuk menyediakan beberapa makanan ringan, namun dia tidak muncul. David menawarkan untuk mencari dia dan mendapati dia menangis di sinki dapur kerana dia menjadi berwarna-warni. Dia takut dihakimi oleh suaminya, jadi David merebut soleknya dan membantu dia melihat kelabu lagi. Sekarang dia boleh keluar sejak George tidak pernah berhenti memanggil namanya dan bukannya berdiri. Keesokan harinya di kedai soda, David memberikan Bill sebuah buku mengenai lukisan terkenal. Penglihatan keindahan itu benar-benar mengguncang Bill dan dia mengatakan dia tidak akan dapat melukis seperti itu kerana dia tidak dapat melihat warna. Beberapa saat kemudian, David meminta Margaret keluar dan dia bersetuju. Melompat dalam kegembiraan, David kembali ke rumah dan terkejut melihat pembaik di TV. Pembaikan sedang mempertimbangkan untuk menghantar kembar kembali kerana mereka berubah terlalu banyak, tetapi David hanya mematikan TV. Kemudian David memeriksa Jennifer dan terkejut mendapati dia membaca di H. Lawrence. Dia tidak faham mengapa dia tidak mendapat warna, jadi David mencadangkan bahawa mungkin ia bukan hanya melakukan nakal yang mencetuskannya. Beberapa waktu kemudian, David dan Margaret drive ke Lovers Lane untuk tarik mereka. Hampir segala-galanya di kawasan ini berwarna-warni, dan kebanyakan pasangan sedang membaca antara satu sama lain sambil mendapat warna mereka. David berkongsi beberapa cerita dari luar Pleasantville dan Margaret memberi makan kepadanya buah-buahan yang dipilihnya, bahkan pergi ke pokok untuk merebut apel segar. Sementara itu, Betty berjalan melalui bandar dan melihat lukisan besar di tingkap kedai soda. Dia masuk ke dalam dan mendapati lukisan Bill dalam gaya baru. Dia menjemputnya untuk melihat lukisannya dan menunjukkan seni terkenal di dalam buku itu. Apabila Betty mendapati bahawa wanita dalam lukisan itu menangis, dia juga menangis dan secara tidak sengaja menyapu beberapa soleknya. Takut, dia cuba pergi, tetapi Bill menghentikannya kerana dia mahu melihat warna yang indah dan menyapu lebih banyak solek. Di rumah, Jennifer masih membaca ketika dia menyedari dia sejuk, jadi dia memakai sweater. Dia juga menyedari dia menghadapi masalah dengan kata-kata dan memakai cermin mata. Ia seolah-olah dia perlahan-lahan berubah menjadi tempatan. Pada masa itu Skip melemparkan kerikil di tingkap Jennifer dan mengingatkannya tentang tarikh nakal mereka, tetapi Jennifer mengatakan dia sibuk belajar dan menolaknya. Beberapa minit kemudian, tanda muncul untuk kali pertama di bandar ini. George tiba di rumah dan memanggil Betty, tetapi dia tidak berada di sekitar dan tidak meninggalkan makan malam siap untuknya. Di kedai soda, Bill melukis Betty. Apabila dia bangun untuk memerhatikan ribut petir, dia melihat kerja Bill dan terkejut dengan hasilnya. Di Lovers Lane, ia mula hujan sangat keras dan semua orang takut, jadi mereka berlari ke gazebo untuk perlindungan. Daud mengajar mereka bahawa hujan tidak berbahaya dan berjalan keluar, ketawa pada pengalaman itu. Pada masa yang sama George juga berjalan keluar dalam hujan, kecewa kerana rutinnya telah hancur. Tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan, dia pergi ke lorong bowling, di mana Bob dan orang lain terkejut mendengar kisahnya. Salah seorang lelaki menunjukkan kebakaran dari besi di belakang baju, menjelaskan isterinya juga terganggu.
Semua lelaki benci kehilangan kawalan isteri mereka dan bersetuju untuk bekerjasama untuk melawan perubahan di bandar. Di kedai soda, Bill dan Betty kiss. Keesokan harinya, pelangi pertama pernah muncul di Pleasantville. Bill dan Betty bangun dan mendapati mereka berwarna-warni sepenuhnya, begitu juga kedai soda. Di rumah, Jennifer juga mendapat warna. Margaret bangun di Lovers Lane dan juga berwarna-warni, tetapi sayangnya David masih dalam warna hitam dan putih. Tidak lama kemudian mesyuarat bandar diumumkan untuk membincangkan perubahan tersebut. George cuba membawa Betty ke mesyuarat itu, tetapi dia enggan. Hujah berlaku ketika George mengatakan warna itu sementara dan isteri harus selalu makan malam untuk suaminya, tetapi Betty selesai. Dia memberitahunya bahawa dia telah menyediakan beberapa makanan untuknya terlebih dahulu dan mengajarnya bagaimana untuk memanaskannya, maka dia pergi. Sementara itu, David hadiah Margaret payung pertamanya, yang dulu menjadi prop theater. Pada masa itu, Samson memandu dan mengingatkan mereka tentang pertemuan itu sambil mengolok-olok Margaret kerana berwarna-warni. Pada mesyuarat itu, Datuk Bandar Bob menangani kebimbangan orang ramai tentang warna dan mengatakan bahawa mereka perlu memutuskan apa yang menyenangkan dan apa yang tidak, mencadangkan untuk memastikan kategori tersebut dipisahkan. Di kedai soda, Bill mengikis muralnya dari tingkap sebelum menyedari bahawa Betty akan datang ke arahnya dengan beg pakaian. Keesokan harinya, banyak kedai mula meletakkan tanda-tanda yang mengatakan tidak berwarna. Orang ramai mengumpulkan di sekitar kedai soda untuk menatap kejutan di mural di tingkap yang merupakan lukisan Betty tanpa pakaian. Setelah memeriksa mural juga, David berjalan di kedai televisyen dan melihat pembaik pulih di skrin. Dia mahu menghantar David kembali ke dunia, namun David enggan dan hanya meninggalkan. Tiba-tiba dia melihat sekumpulan lelaki sekolah menengah yang mengganggu Betty, jadi David bergegas untuk mempertahankannya dengan menumbuk salah seorang lelaki. Tergesa-gesa kerana mereka tidak pernah melihat keganasan sebelum ini, anak-anak lelaki melarikan diri sementara David mendapati dia akhirnya mendapat warna. Betty memeluknya untuk mengucapkan tahniah kepadanya. Kembali ke mural, orang ramai berteriak marah dan seorang lelaki melemparkan batu melalui tingkap, memecahkannya. Orang ramai bersorak dan keperluan untuk merebak keganasan, jadi lebih banyak orang mula menyerang kedai. Pada mulanya ia hanya depan, tetapi tidak lama lagi mereka masuk dan mula memusnahkan semua perabot, bekalan, dan lukisan lain. Malam itu, Grace mula membakar buku sebagai protes. Skip mahu membakar buku Jennifer, tetapi dia merampasnya dari tangannya dan melarikan diri. Dia bertemu dengan David dan gadis-gadis, dan bersama-sama mereka pergi ke kedai soda di mana mereka mendapati Bill topping up. Kumpulan itu segera menjadi sukarelawan untuk membantunya. Tidak lama kemudian Bob mengadakan mesyuarat lain di Dewan Perbandaran, memberitahu rakyat bahawa mereka perlu menetapkan kod tingkah laku untuk bandar itu. Kemudian David membaca peraturan baru kepada orang-orang yang berwarna-warni di kedai soda. Peraturan itu menghentikan vandalisme dan menggesa rawatan yang sopan, tetapi juga mengumumkan penutupan Lovers Lane dan perpustakaan awam. Perkara seperti muzik rock dan jazz, payung, katil besar, dan cat berwarna-warni dilarang. Semua orang kecewa dan takut untuk menghidupkan jukebox, tetapi David menghidupkannya dan mengingatkan semua orang untuk berjuang untuk hak mereka. Malam itu, semua orang yang berwarna-warni tidur di kedai soda. David menjanjikan Bill dia akan melukis lagi dan mereka mendapat idea pada keesokan harinya. Budak akhbar itu terkejut melihat David dan Bill tidur di bawah mural berwarna yang menggambarkan pelbagai larangan di bandar, seperti pasangan mencium dan membakar buku. Orang ramai tidak lama lagi membentuk untuk menyuarakan penolakan mereka, menyebabkan David dan Bill ditangkap. Beberapa waktu kemudian, George melawat David di penjara sambil makan buah zaitun koktel dari balang. Dia menjelaskan bahawa Betty meninggalkan 3 hari yang lalu dan dia tidak dapat memberitahu hari apa itu kerana rutinnya dipecahkan. George tertanya-tanya apa yang salah dan Daud tidak mengatakan apa-apa, hanya orang yang berubah. Pada percubaan David dan Bill, mereka didakwa dengan penggunaan warna cat dilarang yang disengajakan. David meminta seorang peguam, tetapi Bob berkata mereka tidak menggunakannya untuk menyimpan sesuatu yang menyenangkan. Furious, David memulakan ucapan tentang perkara-perkara penting dalam kehidupan, menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan antara orang kulit hitam dan putih dan orang yang berwarna-warni. David bertanya kepada George jika dia merindui sesuatu yang lain selain pembersihan dan memasak, membuatnya melihat isterinya. Menangis, George menatap Betty dan mengakui dia kelihatan yang paling indah yang pernah dia lihat, menyebabkan dia mendapat warna.
Memandangkan David terus bercakap tentang pentingnya menyatakan perasaan, orang lain di mahkamah juga berwarna-warni. Bob marah, tetapi Daud hanya menafikannya sehingga dia terkena warna dan keuntungan juga. Semua orang tersentak dan Betty memberikan cermin kepada David supaya Bob dapat menghadapi kebenaran. Sebagai Bob yang mengerikan melarikan diri, seseorang memberitahu semua orang di ruang sidang untuk keluar. Orang ramai bergegas ke jalan dan terkejut melihat seluruh bandar kini penuh dengan warna-warna cerah. Selepas Margaret mencium David, dia mengembara ke kedai televisyen dan melihat mereka akhirnya menunjukkan imej dunia luar, juga berwarna. Kemudian, Jennifer memberitahu David bahawa dia akan tinggal di dunia ini untuk seketika, dengan harapan dia boleh pergi ke kolej di sini. David berjanji untuk kembali dan memeriksa dia tidak lama lagi, kemudian mereka memeluk. Selepas Jennifer meninggalkan bas, David pulang ke rumah dan Margaret meminta dia untuk tidak melupakannya sambil memberinya sandwich. Betty memberi hadiah kepadanya seorang kardigan dan mengatakan dia bangga dengannya. Kemudian wanita menonton David menggunakan jarak jauh untuk akhirnya kembali ke dunia. Kembali ke ruang tamunya, perasaan Will Marathon akan bermula, tetapi David mematikan TV dan pergi untuk memeriksa ibunya, yang menangis di dapur. Dia berkongsi kebimbangannya dan David menawarkan nasihat, mengejutkannya dengan betapa pintarnya dia menjadi. Di Pleasantville, kehidupan kini berwarna-warni dan berubah. Betty dan George duduk di bangku simpanan membincangkan masa depan mereka dan Bill tidak lama lagi menyertai mereka.